Tapi sebelum tu nak sentuh sikit tentang Zamihan tadi. Satu hari yang agak baiklah di Shah Alam, kami turun bersama dari tingkat atas selepas ada sedikit kebakaran di Majlis Agama Islam. Okay. Masa tu kami jalan sekali lah, dan dia mengatakan terus, kata, Syekh, hantar nak kata Allah atas langit tak ada masalah kan? Anda tak kafirkan hantar. Okay. Saya tanya apa khabar gitu je. Jadi terus mengatakan, yang cakap hantar kafir tu aswaja, yang bawah-bawah kan, anak tak setuju dengan dia orang. Jadi dia cakap macam tu. Jadi anak pun tak ada, saya biarkan je lah kan, biar dia cakap kan. Dia nak mengadu, kita biar dengar kan. Jadi tak apalah, itu saya nak ceritakan sedikit bagaimana saudara kita ni dia mungkin memerlukan sedikit kasih sayang. Ramai dah pensyarah-pensyarah yang di UKM pun bila nama Zamihan keluar sebagai penceramah, mereka tak nak pergi kerana dalam ceramah tu penuh dengan maki hamun. Ini saya dengar daripada seorang kawan, pensyarah di Jabatan Quran, menceritakan tentang pensyarah lain yang bukan pengajian Islam. Kalau dengar Zamihan tak nak pergi. Pasal apa? Duduk rumah dapat pahala, datang kelas dia dapat dosa. Itu pensyarah-pensyarah lain cakap begitu. Jadi kita inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama ini adalah ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah daripada siapa kamu mengambil ilmu kamu. Okey, jadi kita akan lihat kepada ahli sunnah, dan kita ambil daripada ahli sunnah, mereka yang disebutkan oleh Ustaz Syamsuddin sebagai lebih bahaya daripada Syiah. Jangan ambil ilmu dari mereka. Okay, saya nukilkan kata-kata Ustaz Syamsuddin. Baik. Menunjukkan Allah bertempat. Dan kalau kita menisbahkan tempat bagi Allah, hukumnya kafir, keluar daripada Islam. Hukumnya kafir, keluar daripada Islam.